perjanjian Laut Sulawesi itu yang dikatakan ada melibatkan amalat supaya rakyat sama-sama boleh tahu, atau sekurang-kurangnya biar ini disiasat secara terbuka oleh PAC atau merujukan RCI. Mana-mana boleh tuan-tuan, sebab kita mesti dapat jawapan. Kita mesti tahu perkara itu. Benda ini tidak boleh disembunyikan lagi. Dan tak boleh sembunyi pun, sebab benda dah terang dan nyata, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi sekarang ini, sekali lagi bola berada di kaki Perdana Menteri. Sama ada bola ini hendak berjujur dengan rakyat ataupun belum masa lagi hendak menyembunyikan 2-3 benda yang mungkin beliau telah buat. Tetapi akhirnya, selepas sekian lama kami tuduh berfitnah kerajaan, maka dengan berita Prabowo dan juga Anwar nak buat JBA di kawasan Ambalat membuktikan apa yang kami kata ini adalah benar belaka, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kami sebutkan sekian lama, yang kami tuduh berfitnah dan sebagainya, merupakan satu kebenaran, satu kenyataan yang tidak boleh disangkal lagi. Wabil Farah, Siti Zalahir Olivia dan rakan-rakan, saya sangat-sangat berbangga kerana membuatkan hal ini bersama-sama anda sekian lama, dan terbukti sekali lagi we are on the right side. Tapi itulah tuan-tuan, ini kajian beliau kan, kajian Dr. Anwar, kita hadapilah. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Yalo, ya Habibi, ya Maulana, ya Siri, ya Syekh. Ya Habibi, ya Maulana, ya Siri. Lelo. Gelupo. Oh, ni glamping ikan ni. Anda sama macam tadi dan memerlukan bantuan keuangan. Glam side. Jangan risau sebab kami ada solusi. Dah cantik je lah ni. Anda jangan risau. Dah cantik. Anak muda dan sangat pantas. Yang penting, tambah dana ni. Talking HDR. You hari tu kenapa bang saya tahu bang? Hari tu kan budak alumni panggil lah saya. Dia nak jumpa saya pasal YouTube. Sama lah cik ni, sir ni. Itulah alasan orang tak baca buku. Padahal kita ni dah begini. Ulang banyak kali. Tak baca dengan penuh perhatian lah. Tak fokus. Kau baca sekali lalu. Kita baca cepat. Kita baca yang ni, instructor dah highlight ni keluar. Nak baca detail satu-satu, baik rebus masuk dalam kepala je. Tapi aku tak tahu kenapa macam aku boleh ingat tau bang. Sebab tapi apa yang belajar waktu training tu memang aku lupa bang. SNY tu aku dah hilang dah. Mana si James macam mana wah, itu aku exam macam mana aku lulus tu. Bila dia SNY semua dia dah macam hilang dah. So apa, ingat lagi yang receipt paper mana? SCP lah ke SCP? Betul antara tu lah. Antara satu. Sekali receipt saja betul lepas. Waktu tu terus lepas. Ada geng tak? Ramai tak yang tak lulus? Tak ada. Seorang kan? Sedih tu. Dia lah selalu patah dia kena panggil. Saya dah selalu kena tanya. Dia pula yang fail. Harapan trainer lah. Harapan musnah trainer. Okey, tapi kalau umur 19 bagi saya lah, waktu zaman-zaman saya masuk kan, kalau yang muda-muda ni masuk kan, kisah-kisah percintaan suka-suka antara yang baru-baru kan selalu wujud. Sebab diorang ni kan lonely. Saya ada bercinta ke waktu training? Waktu training tak ada pun bercinta, tapi banyak orang-orang around my batch tu banyak benda berlaku lah. Gosip-gosip lah. Dua perempuan suka kat lelaki yang sama. Oh ya? Aku kenal lah lelaki tu. Siapa tu lelaki? Dulu dia kerja ni. Kenal tak kan? Aku pernah dengar. Yang tu lah. Kenapa dia? Dia ada banyak skandal ke apa? Dia banyak lah. Basically setiap adalah. Masa tu dia student jugalah. Dia student. Dia macam trainer juga. Bawa I. Waktu tu. Dia ada sesama gosip-gosip you all lah membawang lah. Jadi korang bergaduh lah. Bergaduh lah. Ambil tempat. Menarik lah.
Aduh ya Allah. Sibuk lah. Dia datang dengan sepi.
ambil gambar yang itu. Yang gaduh tu batchmate tergila-gila kat lelaki tu. So ada 2 perempuan dia Yang your batchmate, 2 orang perempuan your batchmate. suka yang lelaki yang sama. Waktu training. Dia buat drama weh. Betul bang, waktu training tu Betul. Yang paling handsome tu lah yang kena rasa. Ada 2 orang kat yang handsome. Satu tinggi kurus, satu sado tapi tak tinggi sangat. Macam badan dia abang lah. Abang kau sado. Handsome dulu ni. Macam jadi juga aku dengar. Tak ada. Aku dah kahwin. Tetapi yelah masa Tapi zaman muda waktu tu. Zaman-zaman aku pun batch aku ada juga kenal yang ni dengan batch belah. Batch tu ke batch kan. Sama lah Dia tu macam kita tersuka tanpa rancang. dia macam tak polish lah kan. Lepas tu dia stres. Bila ada orang bagi perhatian, kita jadi lembut hati tau. Bila macam tengah study tiba-tiba awak ada masalah. Bayangkan berlaku kat cafeteria tu lah. Basically you akan nampak dia ni tiba-tiba duduk dengan dia tu. Dia duduk dengan dia ni. Macam biasa kan batchmate duduk dengan batchmate je kan. Macam tu. Tapi kalau dia mula duduk dengan batch lain tu, faham-faham je lah. Something is going on. Okay. Tapi you tak ada involve Kau tak ada. I tak handsome, mana nak involve je. Yang paling macam tak percaya tau. Aku macam tak percaya tapi tak apalah, aku percayakan je. Tentang kau yang back dan tu. Tak yang 2 orang tu pergi jemput seorang. Dia dah nak yang seorang ni kan. Dia yang pergi marah. Lelaki tu tak bagus. Dia dah tak. Sorry. Okay, kita akan berada ketiga. Kita jumpa selepas ini. Kita tanya pula dia pengalaman dia di SNY ataupun flight latihan dia selepas ini. Dia akan ke mana? Kalau dah muda PSN buat. Macam kat Thailand aku tengok raya ni. Yes, genuine Kakao Restaurant. Etika Plastic. Get fast. For all the girls who don't fully trust their boyfriend, here's something better than going through his messages. If you ever get that gut feeling, Masih lagi bersama dengan kami Borak Dalam Geli. Guys, terima kasih banyak-banyak pada anda yang terus sampai sekarang tulis je komen bawah banyak-banyak, yang bagi super thank you so much korang. We love you. Dan kepada yang rasa ada kawan-kawan dia ke yang nak saja kita orang boleh DM terus di Borak Dalam Geli, IG Borak Dalam Geli. Kalau boleh directly pergi DM Borak Dalam Geli. Kalau kadang pergi saya lama baru nak buka, sikit tak tahulah macam mana. Sama juga lah. Aku nyaw je lah cik. Pergi directly Borak Dalam Geli IG ataupun email borakdalamgeli@gmail untuk suggestion kawan ke bapak ke, and then bagilah reason kenapa lagi Ceritalah sikit. Kau jangan bagi nama. Betul lah bang, punya idea ni bagus lah. bagi kenapa semua Buat dekat kita punya IG tu orang cakap ajaklah dia ni juga. Tapi bagi reason lah kenapa nak dia kan. selalu yang viral dia bagi kat saya. Tapi kalau boleh viral tu viral lah, tapi kalau boleh kita nak yang rare, lagi raw, Lagi best.
Ya, boleh lah kalau. Alright. Sian Ricky tunggu. Sian Ricky. Okey. Untuk Ricky, kita kembali Ricky. Ricky okey tak Ricky? Okay. Okey. Like seriously comfortable ke masih takut lagi? Okay. Tak ada dia jenis yang cool, chill. Aku kalau flat aku takut dia kalau jadi diam-diam macam ni. SNY Ricky, macam mana pengalaman you? Adakah membuatkan you rasa this is my job ataupun no? SNY ni yang ada 3 ke? Ya, betul. 3. Dia pun tak tahu biasa tu. Dah lama 10 tahun. Yang I ingat leading I tu Jet insurance tu je I ingat. Kenapa dia suruh beli insurans? Lepas tu dia suruh sign. Basically baru dia nak sign kan, dia kena approve kan, how's we working and all that kan. Waktu tu juga dia sign I punya insurance. That's my first insurance bersama leading tu. Tapi yelah, the one thing, benda ada yang bagus, ada yang bad about that lah. Tapi yang bagusnya you dah ada insurans. Sampai sekarang ni sambung insurans tu? Tak. Aku stres lah. Kenapa? Okay, so tapi memang ramai orang-orang isu ni kat mana-mana pun ada. Tapi it's a good thing bagi anda yang bekerja dengan airline. Tak kira lah kerja steward ke bang, kerja ram ke, kerja ground ke, you kena ambil insurans. Dan yang pastinya insurans yang anda bayar tu lebih tinggi pada orang lain. Tak baik. Malaysia ni Lepas tu dah bagi dua normal. Tak ada apa. Kena taruh langsung. You happy je. Masih ada Yang passenger marah ke, passenger marah pun tak ada. tak ada. Very smooth. Maksudnya first time you pakai uniform, you feel proud or you rasa macam I feel proud lah. Macam you jalan kat tunjuk kuasa dia. KLIA tu, everyone is looking at you macam ni artis Korea ke apa. Orang tu yang ada Padahal kelebihan. first time tu sampai mana office ni. Cari-cari kan. Oh, kau dah feeling artis Korea lah. Yelah. Tetapi kau masuk daripada rumah terus ke KLIA. Sebab tak ada transport lah. Transport ada. Transport ada lagi. ada lagi tahu you. Lepas sebulan 2 bulan baru tak ada. Yang Saya dah ambil kat Bandar Tasik Selatan tu. Shuttle dah ambil kat situ. naik bas tu. Naik Ke Reno tu. van tu. Van tu. shuttle tu lah. Van kali hijau tu. Tak baik lah macam lah. Saya nak interview abang-abang Driver. pilot tu. Okay. So lepas 2 bulan tu naik biasa lah. Naik kereta lah. Tak. Ambil kereta letak kat BTS juga, Bandar Tasik Selatan. Ambil ERR naik train. Alright. Okay, semua memandangkan dah tak ada apa SNY apa semua. Kau mesti kau tak ingat apa semua, tapi semua first solo bagaimana? Ingat? First solo pun tak ingat dah. Experience Macam dia ni mana panggil orang tak Mesti ingat ni apa first solo dia Boleh tak bagi payah macam panggil. 2 sektor je. 2 sektor je. Lepas tu okey lagi tau. Yang tak okey Belum cut cost semua benda lagi. Okay. Waktu tu ada peanut, sekarang masih ada kan, peanut and then juice semua tu. Belum cut jadi 4 kru, dulu 5 kru lagi. So everything smooth lah. So berapa dah cukup. Rasa cukup. Dapat gaji berapa? First gaji ingat? First gaji 3,000, 4,000 macam tu. Betul. Untuk orang yang SPM you dapat 3,000, 4,000 macam gaji Joli lah you. Habis lah you. Dia belanja apa? Belanja apa? Belanja apa? First beli handphone. Sekelap Oops. Yang itu dah betul pasal kau. Tapi waktu tu kan saya belum memeluk Islam lagi. Ambil tu jangan judge orang. Tak salah lagi waktu tu masuk kelab. Okay. Tak, sebab dia jawab dekat interviewer tu. Dia jawab kan apa yang you buat, sifat dia ingin tahu. Memang dia nak tahu lah bang. Yalah, betul lah. First gaji masuk kelab tak ada masalah. Tapi takkan masuk kelab sampai habis 3,000. Dia nak stok bang. Naik stok lagi. Belanja makan lah basically. Makan. Waktu zaman you Sabah Shanigan lagi ke? Shanigan lagi ke tempat Sabah boleh tak lah. Yang KK tu. Ada kelab bawah tu juga. Ada kelab lagi tu. Dah kau dah lepak kat mana? Keluar pergi bandar. Dia naik. Dekat dengan Merdeka apa tu?
Kat Sabah tu Merdeka. ada satu mall yang nama Merdeka. Bukan. Oh. Sabah Ni. KKN. Ada Merdeka City apa. Area sana macam ada yeah. and all that. Also, sekarang kat situ lepak kru-kru. Tak duduk lah. Tak duduk hayat ni. Ayat dah KK lagi kan. Tak duduk kan. Zaman kita hayat. Dia ada bukan Orang dah zaman yang turun bawah kat bawah tu. Kan lepas tu dah ni terus tukar baju terus fly kan. Tapi kau patihan lah. Tak ada sangat. Tak ada sangat. Tapi iyalah cabin crew masa zaman kau tu memang kuat parti lagi ke? Zaman-zaman kau? Tak, sebab dah cut cost. Lepas tu kita orang punya layover je banyak. Night stop paling banyak 1 hari. Korang dulu 3 hari, ada 2 hari. Layover pun aku turun, tak salah aku. Tapi bukan selalu lah. Tengok kalau set crew tu semua happening lah. Tapi ialah sebab kita orang tak payah ambil cab, tak payah ambil apa. Sebab itu waktu zaman tu dekat bawah hotel tu adalah paling senang kan. Tukar baju, turun bawah, dia rasa macam cannot, macam dah enough and then you just naik je. So macam you mungkin ada masalah nanti kena ambil, nanti cab tak ada, dia kena bayar cab, kena share, kena tinggal dan sebagainya. Okey, ini mandangkan tak apa, itu cerita masa you belum peluk Islam. Cerita ni pasal consume alkohol dengan flying. Bila you night stop, you consume limit, dia ada limit kan. Tapi you tak pernah limit, tak pernah more than limitation punya ni kan. Tak pernah. Sebab aku tanya pasal nak bagi tahu dekat public. So kalau seorang kru itu dia consume alkohol, dia tidak boleh terbang selepas berapa jam, ingat tak? Kau ingat tak? Intoxicated dia tak boleh kalau nak consume alkohol, make sure you rest more than 12 hours. 12 hours tak silap. Kalau tak saya 10 to 12 hours. If I not mistaken, kalau ada nak tengok sini yang tahu masih lagi plan boleh betulkan saya. Kan. Tapi kau tak pernah buat macam tu kan? Terlebih tak ada. Dan kalau nak bagi lagi elok, sebenarnya syarat tu juga diletakkan kepada scuba ataupun yang diver diletakkan sama dua-dua tu adalah 12 jam baru boleh operate. Yang macam kita ni cakap ni cabin crew consume alkohol ni. Dia pergi Sabah tu dia menyelam bang. Iyalah, yang tu satu, yang itu cabin crew pun jarang yang menyelam pun. Ada kedai berjalan. Yang menyelam tu menyelam kat dalam kelab je. Betul. Yang aku cakap ni, kalau you consume alkohol, cabin crew especially lah, kalau you passenger tak apa. Kalau cabin crew ni kena lebih daripada 10 ke 12 jam baru orang boleh terbang balik. Especially yang lebih kritikal crew lah, pilot. Betul. Tapi kalau didapati mabuk ketika anda bertugas, grounded lah. Kena grounded lah. Grounded berapa lama tak pasti. Kena buat balik akademi. Okey. Dan Waalaikumsalam. Saja tengok tempat kerja baru.
murah ni. Aduh. Asal. Betul. Nak buat rumah urut jam. Sini clear sikit. Dan kalau boleh lah cerita kat diorang sebab saya tahu sebenarnya kalau kita dalam keadaan mabuk ni, kalau kita fly juga, apa kesan you rasa? You bagi tahu amaran kat diorang. Apa kesan dia? Waktu tu sebenarnya I pun tak tahu. It's like first time it happens to me. Fly sambil masih lagi intoxicated. So basically muntah je lah kerja. Kan lepas masuk flight, check safety semua, dah report ke LS, pergi belakang, pergi muntah kejap. Lepas tu baru set galley. Tapi tu baru set galley. Tapi masih lagi you punya judgement tu okey. Judgement okey sebab dia dah consider macam dah nak sober. And then at the same time hangover lah orang panggil. Hangover lah. Bukannya masih lagi. Tapi you tahu lagi lah pressure boleh baca. Boleh, cuma dia muntah. Macam tu lah. So jangan guys. Tapi itulah memang salah satu simptom sebenarnya. Sebab saya pun pernah tanya kru tau. So bila masuk tu dia akan muntah. Walaupun dia rasa dia dah okey, tapi dia akan muntah sebab keadaan pressure perut dia orang akan kembung dan akan keluarkan benda tu, pening kepala. Walaupun dia kata okey, itu bahayanya intoxicated tu lah. Tapi apa-apa pun mereka tahulah pukul berapa. Tapi ada badan boleh kan, ada kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Okey, lagi experience selama 3 tahun tu apa yang best? Best dapat apa yang paling waktu I join tu masih ada lagi Dubai, Maldives, banyak route ada lagi. And then slowly dia cut down the route. And then selepas 50 tahun terpisah. Culture shock sikit lah sebab umur muda, join as a airline, dapat travel sana sini. Kali pertama dalam hidupnya bersama. Tapi nampak aku macam tak enjoy. Saya memang chill guy. Mana tempat yang paling best rasanya you pergi? Dubai you rasa paling best dah ke ataupun Dubai biasa? I prefer Japan, Korea. You pergi? Pergi. Dia bawa family you, ayah I cerita. Kau dia yang bagi kau kerja tau, suruh kau pergi kerja. 3 tahun tu tak ada bawa? Tak ada. Masa tu umur 19-20 Kau nak expect apa? Aku tak, ini masa dekat hotel apa semua, tak ada siapa stewardess try ke? Try kan? Tapi ada percintaan berlaku di kalau boleh bungkus lah 2-3 ketul lapor ya. Bos KL mana ada, tak handsome pun. Ya ke? Tak handsome pun. Banyak. Tapi honest lah, ada orang try tak? Adalah. Pula tak ada. Tapi tak ada couple lah, tak ada couple. Captain and crew. Pilot ke kalau ada? Pasangan, I mean your ex sebelum ni adalah orang outsider. Dia main Indo. Aku nak tahu. Jumpa kat mana Bik? Jumpa kat ni lah, airport kan, sama airport KLIA buat. Tapi bukan selalu jumpa pun. Office sebelah-sebelah je. Tempat makan pun sebelum nak masuk office tu kat tingkat siapa mengorek siapa? Tingkat 4 lepas tu kan ada satu cafeteria before nak masuk office. Kau selalu nampak dia lah. Kau nampak dia lah masa tu. Macam tu. Lepas tu kau ngorek dia lah. Macam tu. Tak payah cerita benda yang lama. Tak ada. So anyway, sebab orang selalu cakap kalau macam kru waktu tu, mesti ada orang cakap kat you kan, you nak cari outsider ke insider. Mesti ada orang tanya kan, Dik, kau ada girlfriend ke? Kan?
panas saya kena duduk biar ada air. Tak pergi lah. Oh my god. Kau bayar. Ringgit. Kesannya duit. Isu dia tak. Bayar 2 sekali je. Did you miss the top productivity announcements from Google I/O? I'm going to recap the top 3 things to know in 90 seconds. Number 1 is Gemini and Android Studio. We're supercharging. Itu baru set jadi, tapi masih lagi you punya judgement tu okey. Judgement okey sebab dia dah consider macam dah nak sober. And then at the same time hangover lah orang panggil. Hangover lah. Bukannya masih lagi. Tapi you tahu lagi lah pressure boleh baca. Boleh, cuma dia muntah. Itulah. So jangan guys. Tapi itulah memang salah satu simptom sebenarnya. Sebab saya pun pernah tanya kru tau. So bila masuk tu dia akan muntah. Walaupun dia rasa dia dah okey, tapi dia akan muntah sebab keadaan pressure. Dia orang akan kembung dan akan keluarkan benda tu, pening kepala. Walaupun dia rasa dia okey, itu bahayanya intoxicated tu lah. Tapi apa-apa pun mereka tahulah pukul berapa. Tapi ada badan boleh kan, ada kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Okey, lagi experience selama 3 tahun tu apa yang best sebenarnya? Best dapat apa yang paling waktu I join tu masih ada lagi Dubai, Maldives, banyak route ada lagi. And then slowly dia cut down the road. And then enjoy. Culture shock sikit lah sebab umur muda, yang as a airline dapat travel sana sini. Tapi nampak aku macam kau macam tak enjoy je. Saya memang chill guy. Mana tempat yang paling best rasanya you pergi? Dubai you rasa paling best dah ke ataupun Dubai biasa? I prefer biasa. Japan, Korea. Oh, you pergi? Pergi. You ada bawa family you, ayah I tak ada.
Kau dia yang bagi kau kerja tau, suruh kau pergi kerja. 3 tahun tu tak ada bawa. Saja. Masa tu muda 19-20 Kau nak expect apa? Wah, aku. Tak, ini masa dekat hotel apa semua, tak ada siapa stewardess try ke? Try. Kan tak ada kan. Tapi ada percintaan berlaku di Passenger try ke? Kau kan ala-ala Korea Kan? Mana ada, tak handsome bu. Ya ke? Oh, banyak. Tapi honest lah. Ada orang try tak? Chinese Adalah. Adalah. Pula tak ada. Tapi tak ada couple lah. Tak ada. Tak ada couple? Couple dan crew. Pilot ke kalau ada? Pasangan I mean your ex sebelum ni adalah orang outsider. Dia Manindo. Aku ni. Oh, jumpa kat mana Bik? Jumpa kat ni lah airport kan, sama airport KLIA buat. Tapi bukan selalu jumpa pun. Office sebelah-sebelah je. Tempat makan pun sebelum nak masuk office tu kat tingkat Siapa kau nak siapa? tingkat 4 waktu tu. Kan satu cafeteria before nak masuk office. Kau selalu nampak dia lah. Selalu nampak dia lah masa tu. Macam tu. Lepas tu kau ngorat dia lah. halal ke tidaknya tu. Macam tu. Tak ada cerita benda yang lama. Tak ada. So, anyway, sebab orang selalu cakap kalau macam kru waktu tu, mesti ada orang cakap kat you kan, you nak cari outsider ke insider? Mesti ada orang tanya kan, Dik, kau ada girlfriend ke? Kan? Lepas tu you mengaku you ada girlfriend insider ke you mengaku dia adalah outsider? That one dia tidak ada half-half kan? Dia airline lain. Dia airline lain tapi dia kru juga. Dia kru juga. Macam tu. Tak ada orang tanya pun. Tak ada pergi lemah Pergi lemah lagi tak? Tak ada. Aku wonder macam Ada ni keluar terus highway ni. you jumpa dia, biasa kru ni kan dia lalu lalang, esok tak fly, lusa fly. So macam mana timing you nampak dia tu? First nampak ke pandang cerita pertama ke macam mana? Tak ada, sebab selalu sangat dia. Oh, selalu bertembung dengan dia? Jodoh kau lah masa tu maknanya. Masa tu lah. Masa tu lah. Jodoh tu kan rezeki. So banyak kali dah bagi exchange number lah. Macam tu lah. Kadang-kadang korang mesti curious kan macam mana kita orang bercinta. Kalau insider dengan insider sangat sukar sebenarnya. Tak tukar ke kalau insider dengan insider? Itu susah kan bagi saya tak kan Roster kan? roster. Memang roster tu satu benda yang paling nak commit lah. Overthinking. Umur 19-20 overthinking lagi tinggi babe. So better jangan ambil ni. Itulah aku cakap. Kau yang ambil. Oh ya. Bercakap daripada pengalaman lah. Pengalaman. Tapi masa bercinta tak rasa pula. Sebab tengoklah kalau pasal roster, kalau ada kabel mudah je. Tapi you ada night stop mana-mana. You tahu tak dalam kalau night stop ada cerita-cerita seram, you mesti banyak night stop sebab sebelum dia cut off. Cerita I tak pernah nampak sendiri tau, berasa. Tapi kena kacau tu adalah. Biasa kat Sibu tu hotel tu dulu dia hospital, lepas tu dia tukar jadi hotel. Kena kacau 3 pagi orang main loceng and all that lah. You banyak kali kena lah kalau kat Sibu tu tak lah. Lalu apa kena? So I kalau jenis tidur I pakai earphone, I tutup mata pakai itu dah settle. Mana kata apa jadilah akan bangun. Kalau rasa kalau emergency tu ada fire ke apa kan, I memang tak dengar tu kadang burn kat situ. Memang terbakar lah kat situ. Tapi you tak share room. Orang tak ajak you share room. Kalau Sibu biasa kita buka pintu tu kan connecting room. Connecting. So stewardess lah minta tolong. Aku rasa tapi aku rasa semua orang minta tolong lah. Tak adalah, just depends lah. So dia Sibu memang akan bagi connecting room. So antara kita waktu tu 5 orang kru, leading akan tanya siapa nak duduk bilik ni. Dia sampai sekarang ke share room single bang. Dia sampai sekarang lah. Masih sampai sekarang. Okey, ini yang your tattoo, masa check tattoo kau apa semua tu. Bila tattoo tu wujud? Tattoo ni tak wujud lagi. Masa 19 tu. Tak wujud lagi. 21 tak wujud. Tapi masa kau kerja dia buat tattoo kat situ, lepas lah. Waktu I kerja, I dah berhenti baru I buat. So tak ada kena mengena. Lepas tu Okay, alright.
Faham. Tapi waktu bila you mendalami Islam, I mean, you baru 6 tahun ke belakang kan? Waktu sekolah tu memang dah ada dah dakwah secara halus kawan-kawan yang tu. Kita pergi sekolah moral, dia pergi sekolah agama, something like that lah. Apa nama Islam? Saya tak tukar nama. That's why just now I said nama I still maintain Di Ricky. Ya betul, di Ricky. Tak ada bin, tak ada apa. Cuma bin IC bawa Islam. And then anak I ada bin nama I lah. Macam tu. Nama anak bin Ricky tak? Ricky Lee. Nah, Ricky Lee. Lee Ricky. Oh, Lee Ricky. I biasa name Lee. Ricky tu nama I. But nice. I agree yang any yang convert ataupun apa kekalkan nama, I'm okay. Sebab kita crew, kita dah biasa pergi ke China, kita dah biasa pergi ke India kan. Dia orang tak ada lah pula tukar nama Kang Harun Faizal pula bila convert kan. Still lagi nama dia orang pakai kan. Bagi I memang rasa okay je, kekalkan je, it's okay. Tak ada masalah. I'm happy with you lah. Tapi you letak nama Ricky as a nama alias you lah, bukan nama IC lah. English name. Oh, nama IC lah. Nama IC dia. English name dia. Tapi memang dalam ini saya tak tahulah masa you peluk Islam tu dia orang sarankan tukar nama ke tak? Ya, okay, so kat pejabat agama, first thing dia tanya, kalau nama korang tak ada unsur-unsur agama ataupun ada, kan kalau India ada nama Tuhan India, India pun ada kan. Kalau nama I tak ada kena-mengena dengan agama lain, you can maintain the name. Yelah, tak ada nama Christian Lee apa tak ada kan. I nak maintain my nama first sebab kalau Chinese dia sangat ikut keturunan kan. So my dad pun tak suka kalau I tukar nama kan. So I still kekalkan nama I. Even anak-anak I pun ada nama Lee, surname as Lee tu. Second, kalau I tukar nama, I kena tukar semua benda, include bank, nama bank, passport, IC, lesen, semua tu kena tukar balik. So pejabat agama tak menyarankan ataupun mengkalakkan, cuma yang ada nama-nama Tuhan lama, agama lama mereka lah. Betul. Faham. Benda yang baru. Benda baru. Tapi baguslah. I pun suka juga. Lee, Cik, sama je orang. Orang Kelantan. Cakap apa sebab dia ada Lee, aku ada Cik. Nak cakap apa? Aku pun turun-turun letakkan Cik tu. Sama je. So, mana you convert masa you masih dalam servis? Tak. Oh, selepas. Selepas. Maknanya masa you kahwin dengan your ex tu, or your ex is non-Muslim or? My ex is Muslim. So basically lepas I berhenti kerja tu semua I berniaga. So waktu tu lah ada free time untuk belajar lebih lanjut. So maknanya you kahwin dengan dia masa you dalam airline? Belum lagi. Selepas Lepas you resign. Basically. Tapi kena waktu I airline lagi. Okay. Ada waktu tu waktu perkenalan dengan waktu kahwin. Macam tu. Waktu perkenalan tu dekat-dekat nak berhenti kerja lah. Macam tu. I see. Anak berapa orang sekarang? Saya ada 2 anak. Satu lelaki, satu perempuan. Seorang 7 tahun, seorang lagi 3 tahun. Sekarang duduk dengan dia dengan dia. Sebab I nak, sebab family I seorang je Chinese. Dah tukar topik dah ni. I seorang je Chinese. I seorang je Islam. So I nak anak I ada ajaran agama Islam. So better bagi dia. I pun tak berapa berani nak share lebih lanjut pasal agama kan. So basically better yang memang asal agama Islam untuk mendidik anak-anak I. Untuk sekolah agama and all that. And then the mother is still flying? No. The mother is
Tak boleh tekan. Lambat. Dah. Work. Business kan. Faham. So basically kan okay, ini kita tak tanya lebih pasal your personal. Kita tanya pasal yang cabin crew. Lately kan banyak pasal insiden lah. Ini nak tanya pendapat you since you kan pandai masa interview tu kan. Lepas jawab kan. Lepaslah jawab. Tanyalah dia soalan. Tapi betul lah bang soalan tu. Lately kan. Okay guys, for your information, kita shoot ni pada awal Januari, di mana setakat hari ini kita dengar berapa kejadian. 3 tu confirm dah. Jeju, KLM, Azerbaijan. Yes. Yang 3 ni yang major incident. You aware about this incident kan? So maybe ramai yang rasa macam takut-takut nak fly. What do you think about this? Alamak. What do I think you apa pandangan you lah, pendapat you kepada sesiapa yang rasa what happened to airline industry lah, something like that. Dia biasa macam tu kan. Kalau dia sekali happen, dia buat banyak kan? Banyak. Lepas tu dia dah slow, tak ada apa. Lepas tu ada happen, lepas tu 2-3 case juga macam tu. Why? You rasa kenapa jadi macam tu? Itu I tak tahu sangat kenapa jadi macam tu. Tapi apa yang I boleh ensure is accident kereta kat darat lagi banyak daripada accident kat ni udara. Tu je. Untuk give people confidence lah kalau nak fly balik. Tu je I boleh cakap. Selain tu, personally you tak rasa takut ke dengan aviation, nak naik kapal terbang lagi? Personally tak. Kalau you tahu how it's the aircraft works, basically tak ada apa yang nak takut sangat. Okay. Kau? I memang rasa macam interesting yang untuk dibincangkan yang Jeju punya insiden tu. It's very interesting. Tapi I punya knowledge tentang airport yang berada di dunia ni tak banyak seperti Abang Zarul lah. Sebab mana yang airport saya ada, saya memang tak nampak tembok simen di hujung runway. Pengalaman saya ke airport yang biasa saya pergilah, yang saya tak tahu tu, saya pun tak cari, saya pun tak research berapa banyak lapangan terbang yang ada penghadang simen. Tapi saya tahu kebanyakannya kalau dia ada penghadang tu adalah untuk mengelakkan sesuatu daripada luar airport ataupun di dalam airport lah. Maksudnya dekat dengan rumah, macam dekat Terengganu, macam dekat Alostar kan, airport dia kan, so dia tak ada penghadang kan. Dia ada tapi dia ala-ala macam zinc, besi, macam tu saja. So itu yang saya menarik perhatian saya, dan yang saya pastinya adalah macam mana korang tengok sebelum-sebelum ni, setiap apa yang ada dalam aviation ni ditulis dengan darah. Dan saya percaya bahawa akan ada regulation terbaru mengenai airport. Adakah penghalang itu harus dirobohkan ataupun semua orang kena buat penghalang tu. Okey, itu pandangan sikit. Betul. Saya akan bagi pandangan saya selepas kita berehat. Lepas. Dah berubah. Ada duit ke dalam ni? Nak kerja kat Caam pula. Takut lah. Kembali bersama saya Sikit Faizal dan juga Ricky Lee. Okey, kita berehat tadi pasal kes Jeju Airways, Azerbaijan, siapa lagi di KLM yang terbabas, and then latest ni kita ada Swiss Air crew yang meninggal akibat asap apa semua. So yang Azerbaijan ni malang lah ditembak katanya.
dan cuba nak lari daripada supposed to be landing dekat somewhere else sebab fog, nak pergi divert ke Russian punya ni kena tembak dan kena divert jauh ke divert dia. Pagi sayang, nikmatilah rasa coklat lazat dan berkhasiat yang penuh kebaikan. Mulakan pagi yang ceria bersama Coco Crunch. Easily earn a free brand new phone. Get a new device replacement with Maxis Device Care, as well as catch live sports and entertainment. Maxis postpaid. Dan memang itu malang lah memang. Tapi kena tengok video yang last tu. Kena tengok tak video tu yang keluar oxygen mask keluar. Masa tu aku dah suspect macam ini apa pasal keluar oxygen mask. It must be benda yang kebocoran di dalam struktur apa semua kan bocor ni keluar benda ni. Dia takkan automatik keluar ataupun takkan saja-saja nak keluar. Dan bila dia tengok, aku tengok dia keluarkan life jacket. Life jacket tu I assume at that time maybe nak elak pada impact, bantal tak ada. So kembangkanlah life jacket lah kan. You fikir logik kan untuk bagi kurangkan impact, bantal tak ada, life jacket je lah. Tapi knowing that dia orang akan landed punya ni, tak ada ditching, dia pakai je. For me benda tu bagus jugalah. At least dia mengurangkan benda tu, which is for me satu option yang dikatakan